Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk video ini insya-Allah saya akan menerangkan kepada tuan-tuan khususnya bakal jemaah haji tentang jenis haji dan pemilihan jenis haji. Tuan-tuan, jenis haji ada 3 pelaksanaan. Pertama, haji ifrad. Yang kedua, haji tamattu'. Dan ketiga, haji qiran. Kita pergi satu-satu penjelasan berkenaan dengan jenis haji ini. Yang pertama, haji ifrad, iaitu haji yang paling afdal, iaitu memasuki Mekah, melaksanakan haji terlebih dahulu, kemudian barulah melaksanakan ibadah umrah. Kemudian yang kedua, pelaksanaan haji tamattu'. Haji tamattu' ialah melaksanakan ibadah umrah dahulu, kemudian barulah melaksanakan ibadah haji. Dan yang ketiga ialah jenis pelaksanaan haji qiran, iaitu haji yang dilaksanakan serentak dengan umrah, niat yang sekali. Dan haji qiran ini ada 2 jenis pelaksanaan. Yang pertama, niat serentak haji dan umrah. Yang kedua, melaksanakan umrah dahulu, kemudian sebelum memulakan tawaf, melaksanakan niat ibadah haji. Pemilihan jenis haji ini tidak ditetapkan oleh tabung haji kepada jemaah haji. Jadi, jemaah-jemaah boleh memilih jenis haji yang dirasakan mampu untuk mereka laksanakan. Apa yang penting, jemaah mesti faham setiap jenis haji yang ingin dilaksanakan. Umpamanya, jika jemaah ingin memilih melaksanakan haji ifrad, maka jemaah mesti bersedia untuk berada satu tempoh yang panjang dalam tempoh ihram. Khususnya jemaah yang masuk ke Mekah dalam tempoh masih lagi jauh sebelum hari wukuf. Bagi melaksanakan jenis haji ini, jemaah kebiasaannya akan memilih haji tamattu'. Lebih kurang 90% jemaah memilih pelaksanaan jenis haji tamattu', iaitu melaksanakan umrah dahulu, kemudian barulah melaksanakan ibadah haji. Kerana apa ramai yang memilih pelaksanaan haji tamattu'? Kerana haji tamattu' ini lebih mudah dan tidak berada lama dalam ihram. Jadi, tuan-tuan jemaah-jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi saya menekankan di sini bahawa pemilihan untuk kita melaksanakan jenis haji ini, sama ada haji ifrad, haji tamattu' maupun qiran, adalah tertakluk kepada kita, bergantung kepada situasi semasa kita di sana. Contohnya, apabila jemaah yang penerbangannya masuk Madinah dahulu, kemudian barulah mereka akan masuk ke Mekah. Kebiasaannya bila masuk ke Mekah, mereka akan mempunyai tempoh masa yang panjang sementara menanti 8 Zulhijjah, nak bergerak ke Arafah. Mungkin 3 minggu atau 4 minggu lagi. Jadi, mungkin yang bersesuaian bagi jemaah ini ialah melaksanakan jenis haji tamattu' kerana tempohnya panjang lagi sebelum hari wukuf. Begitu juga bagi jemaah yang mungkin yang dia masuk ke Mekah dahulu, daripada KLIA terus ke Mekah, dan sekiranya dia adalah merupakan penerbangan yang terakhir barangkali, mungkin seminggu lagi sebelum wukuf, maka dia boleh buat pertimbangan kerana tempohnya singkat, maka bolehlah dia mengikut kesesuaian masa yang tidak begitu panjang kalau dia nak pilih untuk melaksanakan jenis haji ifrad. Namun begitu, tetaplah tidak ada paksaan kepada jemaah untuk mesti juga buat haji ifrad sekiranya penerbangannya adalah penerbangan last sekali. Begitu juga tidak ada paksaan juga sekiranya jemaah itu
sampai ke Mekah awal, dia mesti buat haji tamattu', tak boleh buat haji ifrad. Tidak ada kemestian. Walaupun sekali masuk ke Mekah itu masih panjang tempohnya sementara hari wukuf, namun sekiranya jemaah itu dia merasakan dia mampu untuk berada lama dalam keadaan ihram haji khususnya, maka boleh sahaja dia memilih untuk melaksanakan haji ifrad. Jadi kesimpulannya, pemilihan pelaksanaan jenis haji ini tidak ada ketetapan khusus, melainkan tertakluk kepada kemampuan kita, khususnya untuk berada dalam tempoh yang lama ihram ataupun sebaliknya. Jika kita ada kemampuan, bolehlah pilih melaksanakan haji ifrad. Adapun sekiranya kita tidak ada kemampuan, kita boleh memilih untuk melaksanakan jenis haji tamattu'. Jadi saya tekankan bahawa jemaah boleh memilih jenis haji mengikut kesesuaian situasinya di sana, dan yang paling penting ialah jemaah memahami cara pelaksanaan jenis haji tersebut, sama ada haji ifrad maupun haji tamattu'. Sekian penerangan video saya untuk kali ini berkenaan dengan jenis haji dan juga pelaksanaan serta pemilihan jenis haji tersebut. Kita jumpa video seterusnya. Assalamualaikum.